7 sebab kenapa Tuan Heritage 3 di Segambut ni tak sampai 9 bulan dilancarkan, tinggal 20 unit saja daripada 1269 unit. Yang pertama, harga dia bermula RM475,000 untuk 820 square feet, 3 bilik 2 bilik air dan juga didatangkan dengan 2 parking, iaitu bersamaan dengan RM579 per square feet. Harga tu adalah harga di bawah harga pasaran di Segambut, bukan harga bawah median price, tapi harga bawah pasaran di Segambut. Bukan itu saja, modal serendah RM500 untuk pembeli rumah pertama dan kedua, didatangkan dengan semi furnish yang bernilai RM25,000 dan juga legal fee, SPA dan juga loan agreement percuma sahaja. Yang kedua adalah rumah ni adalah freehold, residential dan tanah dia adalah commercial under HDA. Yang ketiga adalah lokasi di Jalan Segambut, hanya 450 meter sahaja jalan kaki ke KTM Segambut, 3 km ke Dutamas ataupun ke KL Metropolis dan 7 km ke KLCC. Exit Highway Duke sangat-sangatlah dekat. Future booster yang akan boost dia punya value adalah projek KL Metropolis yang hanya 3 km saja daripada Tuan Heritage 3. Projek mega yang bernilai RM21 bilion dan keluasan 75 ekar. Akan siap pada tahun 2030. MRT 3 Dutamas juga yang akan siap pada tahun 2032 yang hanya di 3 km saja dan akan ada shuttle bus yang disediakan oleh developer untuk bawa residen ke MRT 3 Dutamas. Yang kelima adalah dia bertemakan English Heritage Train Station dan semua kemudahan yang ada dekat sini bertema memang lawa. Dekat sini hanya ada satu blok tapi ada 2 wing. Ada 13 unit lift, total ada 1269 unit, ada 45 tingkat, setiap tingkat ada 35 unit dan juga fasiliti akan ada di tingkat G, tingkat 8 dan juga tingkat 44 iaitu Sky Facility. Dekat depan ni akan ada satu court futsal dan bahagian bawah dia ada hawker center, iaitu macam ada shop block kecil-kecil lah dekat bawah daripada court futsal ni. Ada playground juga and then pintu masuk dia dekat bahagian hadapan ada satu sahaja. Dekat bahagian tepi ada EV charging bay juga dan ada speed ramp terus sampai ke tingkat 3, cumanya naik saja, turun tak ada. Belakang ni ada car wash bay juga dan untuk lobby area dia pun memang cantik macam hotel. Ini adalah lobby area dia, lift lobby area dan juga mail room. Dekat tingkat 8 ada walkway yang bertema macam ni. And then ada swimming pool 50 meter, ada plaza garden, outdoor seating dan ada reading room dan juga co-working space. Dekat tingkat 8 juga ada multi-purpose hall yang keluasan dia 2 court badminton. So